Saya percaya apa yang telah berlaku setakat ini juga telah menjejaskan beberapa perkara. Perkara yang pertama, saya mahu juga kita mesti menjaga kepentingan perpaduan di antara kaum-kaum yang sedia ada. Kita tidak mahu menjejaskan itu, kerana selepas apa yang berlaku di tahun 1969, kami sudah mengadakan peraturan baru. Peraturan baru itu kita ada juga. Peraturan baru itu kita bersatu padu. Semua kaum bersatu padu, semua kaum berduduk bersama, dan juga mereka akan bekerja untuk negara, untuk memajukan negara ini. Jadi saya percaya ini satu tindakan yang sesuai lah.